Assalamualaikum, selamat pagi guys. Ya, bertemu lagi kita pada pagi 18 hari bulan 10 18 Oktober 2025. So kita berjumpa lagi ya guys, dalam siri kali ini aku nak ride lagi, tapi bersama dengan Wambas berdua je lah. Sebenarnya hari ni plan aku dan Wambas nak ke Kota Baru. Kita ada satu misi untuk mengambil bateri bateri drone. Tak apalah, yang tu nanti kita cerita kemudian lah. Okay. So sekarang ni aku ada dekat Taman Macap. Bukan nak jogging, tapi menunggu Wambas yang kelambatan. Okay. So parking kat sini kejap, kita sembang-sembang buat vlog dulu. Matahari pun dah naik dah. Dah pukul 7.36 lah. Okay. So kita nak sarapan kejap lagi. Mungkin bajet dalam 8.30 dah kot. Mungkin kita akan gerak lah. Dan kita gerak dah daripada Macap ni, ikut tol Simpang 4 lah. Nanti masuk highway, kita lalu KL dan kita lalu Gua Musang lah. Terus ke Kota Baru. Okay. Hotel dah tempah dah. Dan sekarang ni tunggu masa untuk kita mulakan kayuhan kita je. Right. So jom kita cari sarapan dulu. Dan nanti kita akan gerak mungkin dalam 8.30 lah. Aku bajet paling lewat lah. Okay. Alright, kita jumpa selepas ini guys. Assalamualaikum dan selamat pagi semua guys. Bertemu lagi kita pada hari ini guys. So, hari ini, anda bersama saya, Osman Muko Robin, dan juga Poknik, beserta dengan Wambas, akan ride ke Kota Baru guys. So, sementara menunggu Wambas yang belum kunjung tiba, jomlah kita sarapan dulu kat kedai Mama Air Pasir Macap Baru guys. Kita perkena roti kawin banjir dulu guys. Kasih kenyangkan dulu perut yang sedang lapar ini. Dan kira-kira hampir jam 8 pagi, barulah Wambas sampai kat sini. Bila dah excited nak ride, dia jadi lambat bangun pula guys. Dan selepas bangun, nak berak pula. Maka, inilah yang jadi punca kelambatan tu. So, Wambas pun order roti kawin banjir juga. Lapar katanya. Namun begitu, Wambas kata roti dia ada perisa sabun, so, dia makan tak habis pula. Hu. Minutes later. Selepas selesai sarapan, kami mulakan kayuhan kami ke Kota Baru tepat jam 8.39 pagi. Dan daripada Air Pasir, kami akan ambil laluan Macap Baru, seterusnya ke Bukit Bulat, Solok Bengong, Solok Mengong, dan terus ke Hutan Perca. Dan dari Hutan Perca, kami akan lalu Pulau Sebang. Pulau Sebang sebenarnya bukan sebuah pulau pun. Ianya hanya satu tempat yang bersempadanan antara Melaka dan Negeri Sembilan. Seterusnya, dari Pulau Sebang, kami akan lalu pula Famosar. Kat situ, kita dapat tengok sebuah kapal terbang yang sudah tidak dapat terbang lagi. Besar kapal terbangnya. Dan kalau tak silap saya, itu adalah model Boeing 747-200B dan Malaysia pun pernah guna bodi ini untuk penerbangan jauh,
sebelum diganti secara berperingkat dengan bodi 747-400. Wah, cantik sungguh awik mistik ini. Berkenan pula saya kat dia. So, selepas kira-kira 30 minit ride, kami mula melepasi tol Simpang Ampat. Dan sekarang ini, kami sudah mahu masuk Highway Plus, untuk menuju ke Kuala Lumpur. Ayuh kita layan corner dulu guys. Dah lama rasanya tidak layan corner. Dan hentian kami selepas ini adalah Petron RNR Seremban. Kat situ nanti, Pok Nick akan top up minyak jentera beliau penuh-penuh, sebelum menyambung kembali perjalanan ke Kota Baru. Selepas kira-kira 1 jam perjalanan kami, maka tibalah kami kat Petron RNR Seremban. Kami singgah dulu kat sini kerana Pok Nick nak kena top up minyak jentera beliau. Bolehlah kita rehat sekejap kat sini. Hihihi. Pok Nick mengalami kerugian yang agak nyata sekali, iaitu 14 liter untuk isian petrol motor Honda NX 500 beliau. Dan kalau dikalikan dengan harga budi 95 Madani, akan menjadikan kerugian Pok Nick sebanyak RM27.86. Dan kalau dikira harga pasaran ketika ini, akan melonjakkan harganya kepada RM36.40. Wah, hampir RM10 bezanya tu. So, selepas selesai top up minyak, kami rehat sekejap kat sini. Bolehlah kami kincing dulu. Kendurkan urat yang tegang. Takkan sejam ride dah tegang urat kot. 10:21 pagi guys. Ayuhlah kita sambung kembali kayuhan kita menuju ke Kota Baru guys. Cuaca pagi ini agak panas guys. Belum apa-apa lagi, dah berpeluh kami guys. So, kita susuri lagi Highway Plus ini guys. Dan kenderaan pun dah semakin banyak guys. Dan selepas melepasi tol Sungai Besi, kami ambil laluan E19, iaitu lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang. Ataupun ada juga yang memanggilnya dengan nama Suke ataupun Sok. So, ayuh kita layan Highway Suke ini guys. Kami suka laluan ini, kerana ianya tidak sibuk, dan pemandangannya pun agak cantik untuk dinikmati. Jom kita layan dulu highway ini. Okay guys, sekarang kita sedang ke atas Highway Suk, ataupun ada orang panggil Suki. Okay, so sekarang waktu dah pukul 11 pagi kita amat santai sikit lah pagi ni. Tengok sana tu. Kita nampak kat sini pemandangan yang sungguh cantik, indah. Ini dia hutan-hutan metropolitan. Hutan batu guys. Daripada highway ni kita nampak sekeliling. Maksudnya bukan sekeliling lah. Kita nampak apa pembangunan Kuala Lumpur lah. Sikit tadi lah. So sekarang ni dah tak ada dah. Okay. So sekarang kita sedang menuju ke Highway Karak. Lepas ni kita akan masuk Karak, and then kita terus ke hentian sebelum tol Bentong lah. Kat situ nanti one bus dia akan top up minyak motor dia penuh-penuh. Aku dah top up tadi dekat RNR Seremban. Dah berhenti kat Petron tadi. So sekarang ni belum turun satu bar pun lagi, masih lagi penuh. Okey. Dan dikabarkan dekat Highway Karak nanti akan orang kata jalan jam sebab semua nak balik. Nak pergi bercuti ada, nak balik kampung ada, nak pergi rumah mertua pun ada. Okey. Alright. So ayo kita menuju ke Highway Karak pula. Alright, kita jumpa selepas ini guys. Shalom. Okay. Alright guys, so sekarang kita dah sampai Plaza Tu Gombak guys.
Pelas 1 Gombak. Jadi kita tengok keadaan kat sini, nampak macam tak jam. Nampak macam okey, clear. Tapi tak tahulah dekat sana macam mana. Tapi apa pun kita kena masuk laluan motor lah. Jadi kita kena potong dia ni sebab dia agak kelembapan sikit. Okey. Jadi kita masuk laluan motor dan kemungkinan kecil akan ada sekatan jalan raya dan kemungkinan besar tak ada lah. Jadi kita tengok kat sini apakah ada sekatan jalan raya tersebut. Tapi nampak macam tak ada lah. Sebab tengok one bus kat depan pun agak lancar. Dia brake pun hanya dekat tempat selekoh sajalah. Okey, nampaknya clear, tak ada masalah apa. Cuma kelihatan kelihatan kenderaan-kenderaan mula bergerak perlahan. Dan ini menandakan ini menandakan jalan raya sudah agak sesak. Jadi kita boleh tengoklah highway Karak dah mula sesak dengan kenderaan-kenderaan berat dan juga kenderaan-kenderaan separa berat dan juga kenderaan-kenderaan ringan untuk menuju ke pantai timur khususnya. Okey. Tapi kita tak berhentilah dekat BHP Gombak kat depan sini sebab minyak motor one bus masih lagi ada. So plan kita akan stop dekat Petronas sebelum tol Bentong nanti guys. Okey. Dekat hentian dekat BHP Gombak ni pun, BHP Highway Karak ni pun orang kata merupakan satu hentian khusus ataupun hentian yang amat digemari jugalah oleh biker-biker, rider-rider dan juga creators sebelum memulakan perjalanan ke pantai timur. Kat sini dia akan full tank siap, beli apa yang patut, pergi kencing, pergi Vera, lepas tu dia mulakan perjalanan. Okey. So, ayo kita teruskan perjalanan kita merempuhi dan menyusuri highway Karak yang penuh dengan kenderaan pada pagi ini guys. Sekarang dah jam 11.20 pagi guys. Dan kita jumpa selepas ini pula guys. Kita tengok nanti macam mana suasana dekat terowong Karak nanti guys. Okey, kita jumpa selepas ini. Okay guys. So sekarang ini kita dah sampai Terowong Karak. Terowong Karak. Terowong ini merupakan terowong highway pertama di Malaysia. Kalau dulu, sebelum adanya highway Karak ini, orang ramai akan menggunakan laluan FT68 untuk ke Karak dari Gombak, dan sebaliknya. Dan untuk pengetahuan semua, terowong ni asalnya ada satu saja. Tapi disebabkan oleh kadar kesibukan highway ini yang semakin teruk, maka, terowong highway Karak ini ditingkatkan dari 2 lorong kepada 4 lorong, dengan pembinaan terowong yang baru dan diasingkan laluannya. So, ayo kita teruskan perjalanan kita, kerana, sekejap lagi kami nak singgah Petronas sebelum tol Bentong pula. Layan punya highway Karak ini, maka tibalah kami kat Petronas sebelum tol Bentong. Dan kami berhenti sekejap kat sini. Kerana one bus nak top up minyak. Minyak jentera Honda ADVF 160 beliau dah hampir kekeringan. So, kena kasih full tank dululah kat sini. Dan alang-alang dah berhenti ini, bolehlah juga nanti kita rehat-rehat sekejap kat sini. Bolehlah basahkan tekak yang dah kekeringan ini. Boleh gi jamban, boleh lipat-lipat untuk seketika, sembang kencan kasih bimbang beb. Hahaha. Selepas selesai top up minyak jentera one bus dan rehat-rehat buat seketika,
kami sekali lagi menyambung kembali kayuhan santai mantai kami ke Kota Baru. Jam di meter motor pun dah menunjukkan pukul 12.38 tengah hari. Cuaca sangat-sangat panas guys. Dan kali ini, dari Bentong, kami ambil susul masuk CSR. CSR atau Central Spine Road ini adalah laluan seperti highway yang dibina untuk mengelakkan kesesakan jalan raya di bandar-bandar utama seperti Bentong, Raub, Kuala Lipis dan juga Gua Musang. Laluan ini belum siap sepenuhnya lagi. Cuma ada beberapa kawasan dah siap dah. Macam bandar Bentong dan Raub, dah tak perlu masuk dah. Okeylah guys, jom kita teruskan perjalanan kita. 1.50 petang, kami singgah sekejap kat Petron Kuala Lipis, kerana Wan Bas ada hal sikit yang nak diselesaikan. Sambil-sambil itu, bolehlah kami rehat sekejap. Hihihi. Okay guys, so sekarang dah 2.15 petang guys. Kita berhenti kejap tadi dekat Petron Kuala Lipis lah. Petron Kampung Lempoyang. Aduh. So, kita berhenti sekejap, lebih kurang dalam 15 minit, setengah jam macam tu lah. Sebab Wan Bas dia ada urusan sikit lah tadi. So sekarang ni kita teruskan kembali perjalanan kita. Dan aku rasa nampak macam tak apa-apa syok ni aku punya kamera punya holder. Tapi tak apa, kita cuba tengok macam mana. So sekarang kita teruskan perjalanan kita ke arena Gua Musang kan. Arena lama Gua Musang. Nanti dekat sana kita akan makan tengah hari lah. Kita akan lunch kat sana lah. Okay. Memang kita agak kelewatan sikit lah. Orang kata sebab kita terlalu santai. Okay, kita terlalu santai. Santai mantai gitu. Ini apa ada ni? Restoran sedap ke? Oh, ada orang kahwin rupanya. Gitu. Majlis Belaga Pusat. Oops. Alright. So, perjalanan kita ke arena lama Gua Musang ada lagi dalam 112 km. Lebih kurang dalam sejam lebih lah, sejam setengah lebih kurang macam tu. So lepas ni kita sampai dekat area Padang Tengku. Nanti kita akan kembali masuk CSR lah, ataupun LTU kita panggil, lingkaran tengah utama. Alright guys, so kita jumpa selepas ini guys. Apa-apa nanti aku update kemudian kita jumpa selepas ini di arena lama Gua Musang menuju ke Kuala Kerai. Bye bye. Okay guys, sekarang kita dah berada dekat kawasan Merapuh guys. Jadi kita boleh tengok ya, kiri kanan kita dihiasi dengan bukit batu kapur guys. Memang lah pemandangan dia. Tak dapat digambarkan guys. Memang syok gila rasa. Depan tu lagi ada lagi bukit batu kapur. So kat sini dia banyak bukit batu kapur. Ada gua-gua sikit kat dalam kan. Kalau nak bertapa boleh lah. So kita ada lagi lebih kurang dalam 50 km nak sampai ke arena lama Gua Musang. Nanti kita akan singgah kat sana lah. Kat tepi ni ada siapa yang tinggal ekor lori ni. Tinggal kat sini rupanya. Okay, so kita akan ke arena lama Gua Musang. Kita akan makan kat sana. Kita akan solat dekat sana, kencing kat sana. Kalau nak berak pun kat sana jugalah. Right. Ayo kita ke arena lama Gua Musang. Perut dah lapar siap.
Oh, makan pagi tadi je, sarapan pagi ni. Ha. Aduh, kacau, kacau. Ni tengok sebelah kanan ni. Oh, ada macam gua tu. Tu dia. Eh, memang cantik lah. Memang bentuk muka bumi kat sini dia sangat nice lah. Memang best. Memang cantik. Ini kalau dapat ride waktu pagi lagi best. Ada pukul 7.30 pagi, pukul 8 pagi ni memang syok gila. Okay guys, kita jumpa selepas ini guys. Nak meneruskan lagi perjalanan ni. Nak cari makanan pula nanti. Okay, kita jumpa dekat arena lama Musang nanti ya. Bye. Tayar bas berpusing-pusing, Pusing-pusing, pusing-pusing, tayar bas berpusing-pusing sepanjang hari. Okay guys, so sekarang kita dah sampai Bandar Gua Musang guys. Sekarang ni kita boleh tengok Gua Musang dah pesat membangun. Siap ada aircon safe lagi. Lama. Ada hotel macam-macam lah, BSN, KFC, McD, semua ada lah. Lama memang orang kata tak sama macam dulu lah. Kalau kita tengok belakang tadi bandar lama Gua Musang lah. Ni area sini ni macam dah ke bandar baru Gua Musang lah. Tu dia. So di ni kita nak ke arena lama Gua Musang dan sebelah kiri kita ni adalah stesen kereta api Gua Musang guys. Stesen kereta api Gua Musang. Ini ada Masjid Buluh kat sini. Salah satu daya tarikan masjid-masjid unik di Kelantan. Ini ada Muste Eco Park. Siapa-siapa nak buat aktiviti yang mencabar seperti abseiling, bolehlah kat sini. Yang lain pun ada jugalah, flying fox apa semualah. Tu dia. Inilah dia Gua Musang sekarang. Dah tak macam Gua Musang dululah. Dia dah membangun seiring dengan pembangunan negara kita Malaysia. Ini dia bandar baru, area bandar baru Gua Musang dah. Dia nak masuk terus, dia bagi signal terus dia masuk. Wow, betul lah. Okay guys, so kita ke arena lama. Ada lagi lebih kurang dalam 15 minit, 15 km lagi kot. Dah tak sampai pula. Dah tak lama dah nak sampai. Okay, jom kita ke sana. Later. Okay guys, okay. 3.42 petang. Akhirnya kita dah sampai dekat RNR lama Gua Musang. So kita akan berhenti sekejap kat sini. Apa pasal tutup? Alamak. Renovasi ke? Habis nak makan kat mana ni? Ada. Ada. Cuma dia tutup sikit lah. Cari parking lah. Cari parking. Kalau kita dapat parking mana-mana, cari cantik sikit. Kejap pusing kejap cari parking. So kita akan berhenti kat sini. Kita akan makan, kita akan solat, kita akan isi minyak kat sini. Lepas tu nanti kita akan sambung kembali perjalanan kita lah. Alright. Kejap Mana tak ada tempat teduh lah. Aduh. Okay, tak apalah. So kita cari parking kejap. And then kita makan. Lapar Kami makan dulu kat sini guys, kerana kami lapar. Dan selepas ini, kita boleh solat pula guys. Dan selepas itu, bolehlah kita top up minyak pula. Alright guys,
So, kita isi minyak Budi Madani Budi 95 sebelah liter guys. La 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 la. Aduh, banyak pula kereta. Okay guys, so sudah tibalah masanya. Wow. Oh, aduh, sorry bye. Kau tak nampak bye. Okay guys, so sekarang dah 5:26 petang guys. So tibalah masanya untuk kita gerak ke Kota Baru. Selepas kita rehat sejam lebih lah, sejam setengah kot. Kita rehat, kita makan, kita solat. Lepas tu kita isi minyak, bagi penuh-penuh. So lepas ni tak isi minyak dah. Mungkin satu hentian je lah lagi. Berhenti kat mana-mana nak rehat kan. Dijangka sampai Kota Baru mungkin dalam pukul 9 malam ni lah. Oh, kenyang betul lah tadi. Makan dekat R&R lama Gua Musang. Okay, so perjalanan sejauh 170 lebih kurang lah kilometer lagi. Yang mana anggaran masa 3 jam lah nak sampai Kota Baru. Dengan kelajuan malas segar, kita dijangka akan sampai waktu malam lah. Sebab sekarang pun dah pukul 5, menghampiri 5:30 petang dah guys. Okay. So sepanjang perjalanan ni tak ada apa yang menarik, cuma pemandangan je lah. Bukit Bukau, bergunung berganang. Ada juga projek-projek CSR dan juga projek-projek ECRL. Nanti boleh tengok lah. Dia tarah bukit sikit. Ni untuk pembangunan usahawan muda lah. Ni untuk kemudahan anak cucu kita lah masa hadapan nanti ya. Okay, so kita teruskan perjalanan kita lagi. Nanti mungkin kita singgah sekejap dekat Kuala Krai untuk rehat. Lepas tu lega rasa. Lepas tu kita teruskan perjalanan kita lagi lah untuk Kota Baru lah. Oh, jauh lagi Kota Baru sebenarnya guys. Tapi apa boleh buat, walaupun dah dalam Kelantan, tapi masih lagi jauh untuk sampai ke Kota Baru. Wampas pun kat depan tu nak macam PY sikit lah. Tapi dia masih steady lagi lah. Walaupun dia PY sikit, tapi dia steady lagi. Bateri intercom aku pun dah tak banyak, tinggal 60%. Padahal baru charge tadi. Bateri dia dah tak berapa nak betul lah. Dia dah ada memory effect. Sebab dah berapa tahun pakai dah kan. Dah 3 tahun kot. 3 tahun, 4 tahun dah. 3 tahun kot. Jadi satu hari kalau untuk ride tu kena 2 kali charge lah. Okay guys, so ayo kita teruskan perjalanan kita. Kita jumpa selepas ini kalau ada apa-apa yang boleh aku update lah. Kalau semalas aku tak update lah. Kita jumpa kat Kota Baru nanti Okay, bye-bye. Bye. Kami tiba di Kuala Krai, tepat jam 6.45 petang. Kami singgah dulu kat sini, untuk basahkan tekak yang dah kering kontang ini. Dan alang-alang dah kat sini, Poknik cuba hubungi kawan lama beliau, iaitu Cikgu Naim Ismadi, untuk lepak sama-sama dengan beliau. Maklumlah, dah lama mereka tak bersua muka. So, kita lepak-lepak dulu kat sini ya. Nak makan, perut masih kenyang. Hihihihi.
Okey. Alah, nanti kawin dulu lah. Jumpa pula. Baiklah guys, dah tibalah masanya untuk kami gerak menuju ke Kota Baru guys. Hari pun dah malam guys. Perjalanan pun masih jauh lagi guys. So, ride di malam hari macam ini, perlukan tumpuan yang penuh terhadap tunggangan kita. Kita juga kena dahulukan kepada yang memerlukan. Kalau ada ambulans minta laluan, kita bagi aja laluan untuknya. Dan selepas itu, bolehlah kita teruskan kembali perjalanan kita. Semoga semuanya selamat dan dipermudahkan segala urusan. Akhirnya, kami tiba di Kota Baru tepat jam 10:10 malam. Jom kita check-in hotel dulu ya guys. Dan malam ini, kami akan menginap kat hotel pilihan kami lah, iaitu Rose Garden Inn. Jom kita ambil kunci dulu. Lepas ini, kita makan pula ya. Tiba-tiba perut rasa lapar pula. Hehehe. Okey guys, 10 minit malam guys. Kita dah sampai Rose Garden Inn, rumah penginapan kita pada malam ini. Ditemani oleh kucing-kucing jalanan dan juga kucing-kucing peliharaan. Okey. Okey, so kita tunggu sekejap. Kita tunggu sekejap. Yang orang yang ditugaskan untuk mengurusan check-in tu, dia belum sampai lagi. Dia lagi sampai tu. Tu, punya motor tu. Dia dah. Jadi kita check-in dulu lah. Kita check-in dulu, ambil kunci dulu. Lepas tu kita cari makanan lah. Sama ada kita nak makan kat kedai ataupun kita nak bawa naik atas atau pulang lah. Okay, so kita jumpa selepas ini. Selepas kita check in kejap lagi. Bye. Later. Kita nak tengok bil 5. So, air batu kosong. Sirak. Sirak ais. Macam Besok. Nak makan biasa goreng-goreng. tak kisah, tengok. Tahu ke? Boleh kawin ke demo? Goreng tak kisah nak ni boleh. Habis lah. Takut tak habis. Habis. Boleh kan. Set. Buat set A. Ikan habis. Ikan habis. Ikan habis. Ikan habis. Ikan habis. Oleh kerana ikan habis, kami order lokcing dan juga tom yum campur lah untuk santapan kami pada malam ini. Perut dah lapar ni. Tak sabar rasanya nak balon nasi puas-puas malam ini. Dan selepas makan nanti, bolehlah kita gerak balik hotel ya. Mata dah gabak ni. Yang terbayang hanyalah bantal dan tilam aja. Alright guys, 12:30 malam guys. Kita dah sampai bilik guys. So sampai sini dululah kisah ride kita untuk hari pertama. Ada motor besar. So sampai sini dululah kisah ride kita pada malam ini, pada hari ini, hari pertama guys. Nak shoot dalam tak boleh lah. Wambah dah bogel lah. Okay, kita jumpa besok pula guys. Nak tidur dah ni, ngantuk lah. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Day 2.
Assalamualaikum, selamat pagi guys. Ya. Okey, bertemu lagi kita di pagi hari kedua hari ini ya. Hari Ahad 19 Oktober 2025 guys. So pagi ni kita bangun awal tapi tengok cuaca macam mendung sikit, so membuatkan kita leka di bilik. So siap mandi apa semua dah. Cuma mungkin nak pergi sarapan sekejap lah. Lepas sarapan nak pergi Pasar Siti Khadijah, ataupun mungkin kita pergi kedai Drone Hub dulu lah kejap. Sebenarnya aku datang ke Kelantan hari untuk kali ni untuk nak collect bateri drone aku yang dah siap repair ataupun replace. Dia bateri tu dia dah ada masalah sikit, tak masuk charge. Jadi dah claim warranty dan alhamdulillah dah siap. Inilah masanya untuk balik ambil lah. Itu satu orang kata point ataupun tujuan nak ride ya sebenarnya. Right, so jom kita pergi sarapan dulu. Webah kata nak pergi Port Loh. Jom kita lepak Port Loh dulu. Lepas tu kita pergi Drone Hub. Lepas tu kita pergi Pasar Siti Khadijah. Ayo tah. Oh, hujan. Wah, hujan pun hujan lah. Kota Baru hujan pagi ni guys. Jadi hijau lah pagi ni hujan. Semalam tak hujan, hari ni hujan. Aduh, sakit tangan lah. Aduh, tangan terkehil. Alright guys. Assalamualaikum dan selamat pagi semua guys. Bertemu lagi kita pada hari kedua hari ini. Pagi ini, cuaca agak suram aja. Hujan mula menetik, silap. Menitis, membasahi bumi Kelantan ini. So, pagi ini, kami nak sarapan dulu. Nak kenyangkan perut kami yang dah mula kelaparan. Dan gerai pilihan kami pada pagi ini adalah Pokloh Milo Tunggeng guys. Gerai ini juga merupakan gerai makan pilihan kami selepas kopitiam kita. Makanan kat Pokloh Milo Tunggeng ini tak kurang juga sedapnya. Ada pelbagai juadah nasi berlauk, nasi dagang, gulai kerutuk, telur separuh masak, dan banyak lagi hidangan-hidangan lain guys. So, ayo kita menikmati sarapan yang sedap dan bergizai dulu guys. Dan selepas ini, bolehlah kita ke Drone Hub Kota Baru dan juga singgah Pasar Siti Khadijah. Selepas selesai sarapan kat Pokloh Milo Tunggeng tadi, kami mula gerak ke Drone Hub tepat jam 11.30 pagi guys. Cuaca sudah kembali terang, dah tak hujan, dan panaih berdengkang guys. Dan kita juga dapat menikmati keindahan serta kesesakan bandar Kota Baru di kala pagi menghampiri tengah hari ini. So, tanpa membuang masa, jomlah kita ke kedai Drone Hub dulu ya. Sebelum itu, bolehlah layan lalu lintas Kota Baru dulu ya. Kota Baru jam, Kota Baru jam. Itu perkara biasa guys. Sumak. Dia ni kau ni. Aduh, ya.
jalan Kota Baru Jam. Slip pun susah ni. Oh. Oh, Al-Zaremo ni. Mana tokek mari dah lagi tokek. Oh, ni ada parking motor sini. Tapi parking depan kedai dia lah. Kelas sikit nampak. Oh. Boleh ajak sini ya. PG1. Okay guys, so sekarang kita dah berada di Drone Harbour. Oh, Drone Hub. Ni bukan Drone Hub, ni Insta360 lah. Drone Hub sebelah. Jadi kita tunggu tokek datang sambil kita tengok kat luar tengah buat live kan. Okay. So dekat luar tengah buat live, ada yang tengah buat video. Nak termasuk motor kita. Buka pintu. Jadi kita tunggu dulu lah tokek. Sejuk pula duduk dalam tu. Sambil kita menikmati kesesakan jalan raya di Kota Baru ini ya guys. Semua masing-masing membawa hala tuju masing-masing, dengan orang kata mengalami kesesakan laluan dan juga lalu lintas yang agak tinggi. Kita tunggulah tokek, mungkin dia akan mengalami kelembapan dan juga kelambatan lah untuk sampai ke sini. Alright. 20 minutes later. Selepas beberapa ketika menunggu dan menanti tauke kedai masuk kerja, sempat kami mundar-mandir masuk kedai Insta360 kat sebelah, lepas itu kedai DJI pula. Dan akhirnya dapatlah kami berjumpa, bertemu dan bersua muka dengan tauke. Sebelum itu, sempat juga kami beramas mesra dengan staf-staf beliau kat sini. Dan akhirnya, inilah yang kami tunggu-tunggu, iaitu bateri drone Poknik sudah pun siap diganti dan selamat mendarat di Kota Baru. So, tertunai jugalah hasrat kami nak ride ambil bateri kali ini. Dan jom kita lirpak dulu kat kedai Drone Hub ini. Boleh simbangkan dulu kasih bimbang dengan tauke kedai, sambil pekena kopi sejuk. Hahaha. Bukan ada jabatan, diterima oleh Poknik melalui radio. Okay. Tahu kan? Ni apa barang dia ni? Manik. Dah. Duk. Masak dah. Ingat masak dah. Atau betul diterima. Ambil gambar kau 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Dah ada ada grup pun, 2 orang ya. Oh. Tu ada. Okay guys, so sekarang kita menuju ke Pasar Siti Khalijah guys. 3 jam di sana guys. 3 jam guys. Sambil minum coffee bean,
dengan curry puff. Alam. Ini makan tengah hari belum lagi ni guys. Jadi kita pergi ke Pasar Siti Khadijah dulu, mencari keropok dan mencari makanan sikit lah. Alright. So Kota Baru agak jam guys. Hari terpaksa jugalah kita menyelit. Kami singgah sekejap kat Pasar Siti Khadijah, kerana ada sedikit barang yang kami nak beli. Kami singgah kedai Kak Mah 55, kerana Pok Nick nak beli sedikit keropok untuk dibawa balik Melaka. Kedai Kak Mah 55 merupakan kedai yang wajib kami singgah jika kami ke Kelantan. Wan Bas pula mencari sedikit barang. Katanya nak beli baju kelawar untuk orang rumah guys. Har, beli jiwa katanya guys. So, jom kita cari bedak kurap pula untuk dibawa balik Melaka Hawau. Jom, kita ada dekat Pasar Siti Khadijah. Beli ke apa? Kita tak boleh kopok kali ni. Oh, kena lalu. Kali ni kita tak boleh kopok. Konik je boleh kopok. Kali ni kita kena beli jiwa. Oh. Kita beli jiwa kali ni. Oh, siapa lah? Kita beli jiwa, kita beli baju ke dia, kita beli bedak. Ini yang kita beli. Selepas selesai membeli-membelah kat Pasar Siti Khadijah, kami balik hotel dululah. Badan dah penat. Nak rehat sekejap lah. Makan tengah hari tu, nanti kami ganti dengan makan malam untuk malam inilah. Jom kita balik rehat dulu guys. Jumpa malam ini pula ya. Yang baduk pula tu pula. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Bila malam menjelma, perut kami menjadi semakin kelaparan. Dan, ianya memaksa kami untuk keluar juga untuk mencari sesuap nasi. So, kami sudah membuat kata sepakat, iaitu kami akan makan malam kat restoran Ombak Rindu, iaitu sebuah restoran yang agak terpencil, dan lokasinya adalah di tepi pantai Kemayang, Bachok. Masakan kat situ agak sedap juga. Serta harganya pun agak berpatutan. Alright, tanpa meninggalkan masa, jom kita ke Ombak Rindu guys. Rindu pula dengan nasi goreng telur sotongnya. Sedap semoti guys. Later. Okay guys, kami melantak dulu ya guys. Perut dah kelaparan ni. So, sampai sini dululah kisah hari kedua kami dalam siri ride sebutir bateri drone. Kami makan dulu guys. Jumpa esok pagi pula ya guys. Selamat malam guys. Bye bye guys. Assalamualaikum. Day 3. Oh, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Ya, bertemu lagi kita di pagi hari yang terakhir untuk hari ini, hari ketiga guys. Jadi hari ini kita dah check out hotel, dah jam 8 suku pagi. Alright, so pagi ni kita check out pukul 8 lebih tadi lah, 8 suku dah. So sekarang ni kita akan cari tempat untuk nak sarapan pagi
kita akan mencuba satu restoran ataupun kedai makan yang belum pernah kita try dulu lah. Kak Ha nasi berlauk. Hajatnya kita nak try kat situ lah. Sebab dia dalam kawasan kampung je, tapi harapnya sedap lah. So sekarang ni aku tengah warm up. Bukan warm up mesin guys. Ini warm up motosikal. Kat sini ada sebiji zone test ni. Zone test 368 ni. Plate M juga ni. Daripada Melaka apa ni. Siapa tak tahu lah. Tak kenal lah. Dia mungkin dia menginap kat sini jugalah. Right. Zone test. Okay. So kita warm up dulu. Lepas ni kita pergi sarapan pagi. Lepas sarapan pagi kita boleh cabut dah. Mungkin nak mungkin kita akan ambil laluan Kuala Terengganu pula. Laluan Terengganu, Kuantan apa semua tu lah. Kita tak perlu KL lah. Okay. Alright, jom kita sarapan dulu. Lapar guys. Alright guys, so kita dah check out daripada hotel penginapan rasmi kita untuk setiap kali kita ke Kelantan guys. So sekarang ni kita menuju ke kedai Kak Ha nasi berlauk. Jadi kat situ kita nak mencubalah. Orang kata kedai baru, kedai yang sebelum ni kita belum cuba. Hari ni kita nak try. Kedai tu katanya dalam kampung je, biasa-biasa je. Cuma yalah asyik poloh, asyik kopi tiang kita. Benda tu dah orang kata dah biasa lah kan. Okay. So hari ni hari Deepavali. Selamat menyambut hari Deepavali buat semua. Okay. So Kelantan cuti, tak ada orang kerja lah. Public holiday. Sebenarnya aku cuba kontak juga aku punya mak sepupu. Nak ajak orang kata sarapan sama-sama lah. Tapi tak, dia senyap. Dia senyap tak apa lah. Kita pun berangkat pulang lah. Tak apa, biarlah. Mungkin dia ada hal sikit kan. Ataupun mungkin dia tak baca WhatsApp aku. Ataupun mungkin dia sibuk. Tak apa, kita tak kisah tu. Kalau ada masa kita boleh sarapan sama-sama. Kalau tak ada masa kita sarapan berdua ya. Okey, jom kita ke tempat sarapan baru kita. Kita jumpa selepas ini ya guys. Kota Baru pun agak lengang pagi ni. Public holiday. Okey guys, kita jumpa dekat Kak Ha nasi berlauk Right. Dia mana ya? Dia isi lah. Boleh lah. Tambah deh. Kopi hal ada? Ada tak apa. Alright guys. Pagi ini, kami sarapan kat kedai Kak Ha nasi berlauk, roti canai dan juga roti bakar bertelur. Hidangan kat sini sedap-sedap belaka. Boleh membuatkan kami rasa tak nak balik Melaka guys. Dan sementara kami sedang sarapan, Wan Bas ada bagi tahu yang ada 2 orang rakan sekerja beliau akan datang untuk sarapan sama-sama kat sini. Dan tunggu. Hampir sejam selepas itu, barulah kawan Wan Bas muncul. So, kami borak-borak dululah bersama beliau. Dan selepas beberapa ketika, yang mana bila makanan sudah habis dibelasah, air pun dah kering, maka, tibalah seorang lagi kenalan baik Wan Bas semasa beliau sama-sama bertugas kat Sempornar dulu. Kawan lama ni guys. Namun begitu, akan tetapi, yang seorang lagi tadi sudah pergi meninggalkan kami. Kerana beliau ada urusan lain yang hendak diselesaikan. Dan tinggallah kami berempat.
Sambung borak, sampaikan cuaca dah semakin membahang. Dah panas guys. Entah siapa yang tahu, sampai bila kami boleh gerak balik Melaka ni. Huhuhu. Alright guys, 11:30 pagi guys. Selesai sudahlah kita melepakkan diri. Wambas jumpa kawan dia. Daripada Sempurna dulu yang dia bertugas sama-sama lah. Jadi 3 jam kita ambil masa kat sini. Sepatutnya kita pukul 9 kita sudah gerak. Kita 11:30 kita gerak. Okay, so sini kalau ikutkan daripada tentatif kita dah delay 2.5 jam lah. 2.5 jam. Jadi mungkin sampai pun kita lambat 2.5 jam lah. Dan mungkin kita akan tukar route lah. Kita tak payah lalu pekan lah. Sebab plannya nak lalu pekan dan nasi. Nak merasai orang kata suasana yang lama dah tak lalu situ tau. Dulu memang lalu situ. Tapi pernah lalulah situ dulu. Zaman-zaman berulang pergi JB kan. Tapi dah lama tak lalu, ingat nak lalu situ lah. Tapi sebab masa agak kelewatan, kita tukar route lah. Nanti mungkin kita orang akan lalu Jetih. Jetih lalu Sungai Tong, masuk jalan dalam. Kita lalu ikut orang kata Kuala Berang. Dekat Kuala Berang tu tempat ditemukan batu bersurat lah. Okay, so cuaca agak panas hari ni. Agak orang kata membahang lah. Panas berdengkang guys. So sini kita akan masuk Waka Cik Ye. Tak masuk lah, lalu ikut Waka Cik Ye. Dan kita masuk dekat Highway Rakyat. Dan sampai Highway Rakyat, hujung tu kita pencong lalu pergi Melo lah. Daripada situ terus kita pergi ke Jetih, Pasir Putih Jetih Alright guys. So ayo kita teruskan perjalanan kita yang masih jauh lagi. 560 kilo, 580 kilo mungkin. Baru gerak daripada Kota Baru guys. Alright guys, kita jumpa selepas ini guys. Tengoklah nanti kat mana nak berhenti isi minyak. Aku minyak ada lagi lah. Tapi untuk Wambas lah, dia ada 3 bar lagi. Boleh lah tu, dia nak isi kat mana-mana. Tengoklah. Nanti kita set balik. Sebab tentatif kita dah berubah sikit. Okay, kita jumpa selepas ini. Okay guys, kita dah masuk Highway People guys. People Highway. Ini dia lebuh raya rakyat yang dibina oleh Kerajaan Kelantan untuk menghubungkan dan memencungkan laluan supaya tak masuk Tunjung, tak masuk beberapa lagi kawasan-kawasan hotspot yang jam lah. Jadi jalan ni dibina hasil daripada kutipan dan dana daripada rakyat lah. Rakyat menderma, Kerajaan Kelantan bina satu highway lah. Highway ni dia daripada Kota Baru dia sampai ke Ketereh. Kalau ikutkan mungkin dia nak panjangkan lagi. Tapi sebab dana pun dah tak cukup, duit dah habis. Jadi dia sampai ke Ketereh saja. Alright. Jom kita pecut sikit. Kita dah lewat tadi. Bolehlah maintain macam ni lah. Tak apa. Biar lambat asal selamat. Tapi sekarang ada Perbatang Melayu yang baru. Biar cepat asal selamat. Okay guys. Kita jumpa lagi selepas ini guys. Shalom. Kami berhenti sekejap kat Petronas Jetih kerana Wan Bas nak top up minyak. Cuaca pun agak panas guys. Macam nak cair lemak-lemak kat badan ini. Dan, sementara itu, sempat juga kita perkena Nescafe sejuk bagi menegarkan tekak yang kehausan ini. Dan selepas selesai top up minyak dan rehat-rehat sekejap, kami teruskan kembali perjalanan kami nak balik Melaka.
Walaupun cuaca panas berdengkang, kayuhan tetap juga diteruskan, kerana kami kalau boleh, nak sampai Melaka seawal mungkin. Sebabnya, esok Poknik dah mula kerja. Dan kali ini, kami akan ambil laluan dalam, iaitu dari Jerteh, kami akan terus ke Sungai Tong, dan dari Sungai Tong, kami akan masuk laluan 247, iaitu laluan dalam yang menghubungkan antara Sungai Tong dan juga Kuala Berang. Agak seronok juga melalui laluan ini, kerana keadaan trafiknya yang tak banyak kenderaan, lancar dan pemandangan hutan menghijau yang sangat mendamaikan. Namun, ku sangkakan panas hingga ke petang guys. Rupanya ada beberapa kawasan tu, kami ditimpa hujan yang lebat guys. Dan itu tidak mematahkan semangat kami untuk meneruskan kayuhan kami guys. Dan selepas lebih setengah jam kayuhan kami, maka tibalah kami kat Kuala Berang. Dan kali ini, kami akan stop sekejap kat Petron Kuala Berang, kerana Poknik nak kena top up minyak jentera beliau kat sini. Okay guys, so sekarang kita berada di Petron Kuala Berang guys. So minyak aku dah tinggal 1 bar. Jadi kita singgah kat sini lah. Kita top up sekejap. One bus dah turun 2 bar. Tapi kita plan isi dekat Bukit Besi lah, one bus punya. So sekarang ni isi aku punya dulu lah. Ya betul, memang kena isi. Sebab tinggal 1 bar, aku takut tak sampai Bukit Besi. Sebab lepas ni laluan kita akan lalu Pedas Jerangau. Lama tak lalu situ. Jadi kali ni lalu situlah. Okey. So kat sini aku dapat isi 12.53 liter guys. So dengan harga tanpa subsidi RM32.58. Harga subsidi berapa tak, Aliyah 1.99. Dan aku dapat jalan 390 km dengan average consumption dia 30.9. So kita reset dulu. Okay. Alright. Sekarang dah kosong dah. Okay. Jom kita. Depan bawa waktu kan? Depan bawa waktu. Seperti itu. Kami lirpak kat bawah pokok buat seketika. Kerana tekak ini kembali kehausan. Dan one bus ada beli air untuk sejukan tekak yang dah kering ini. So, kami rehat sekejap kat bawah pokok ini untuk lebih kurang 30 minit. Dan selepas selesai basahkan tekak versi tepi jalan, kami teruskan kembali perjalanan kami. Sepanjang perjalanan menuju ke Bukit Besi, cuaca sudah mendung guys. Dan bila kami masuk laluan menuju Jerangau, hujan kembali mencurah-curah guys. Namun begitu, kami tetap teruskan juga perjalanan kami guys. Biarpun kebasahan, kayuhan pasti akan diteruskan juga. Dan setibanya kami kat Bukit Besi, hujan dah mula berhenti. So, kami akan teruskan perjalanan kami dan kami stop sekejap kat Petronas Bandar Al-Muktafi Billah Shah. Kerana one bus nak top up minyak jentera beliau kat sini. Lagi anu lagi tak apa isi ya sebab lepas ni kita isi kat Mazan. Hari Rabu dia macam cabut. Hari Rabu cabut. Tak ada apa kilo. Tak ada 20 kilo.
tu hujan. Selepas dicongak-congak, Wan Bas tak jadi isi minyak kat sini. Dan beliau bersetubuh, silap, beliau bersetuju untuk top up minyak kat Shell Cenih. Halo guys. Okay guys. Kita jumpa lagi guys. Selepas berhenti kejap dekat Petronas Bandar Al-Muqtafi Billah Shah. Jadi tadi Wan Bas berhenti nak, sebenarnya dia berhenti nak top up minyak. Tapi dia tengok motor dia ada lagi dalam 3 bar. Dan aku cakap kita teruskan je lah. Kita berhenti dekat Bandar Cenih baru lah. Dekat situ ada Shell. Okay. So kita berhenti kencing je. Kita berhenti kencing je. Lepas tu kita berhenti simpan barang lagi. Sebab depan sana tengok, gelap gelita. Dah hujan. Ini dia Wan Bas. Wan Bas bersama dengan Honda ADB 160-nya. Adik-beradik 160 Honda, tapi adik-beradik tak ikut. Tak apalah, kita berdua saja hari ini merempuh hujan. Inilah dia bila ride musim tengkujuh guys. Hujannya sangat lebat guys. Oh lama, ya Allah. Tadi baru kering baju, sekarang dah basah balik guys. Okay, so untuk menempuhi perjalanan sejauh 60 km lagi untuk nak sampai ke Shell Cenih, so kita terpaksa berlencun lah, orang kata. Apa boleh buat. Hujan sangat lebat guys. Memang tak nampak apa kat depan tu. Allah hai. Tapi kita maintain slow je lah. Sebab jalan ni dia tak berapa cantik sikit. Dia biasalah jalan lama kan. Jalan Jerangau Jabur ni. Jalan ni memang laluan lori-lori sawit. Ada juga yang menggunakan jalan ni. Tapi kereta-kereta biasa ni tak banyak lah. Kebanyakannya lori je lah. Lori banyak lalu sini. Okay guys. So aku tak isi minyak sebab minyak aku banyak lagi. Baru turun 1 bar selepas berjalan sejauh 84 km. Okay, so kita jumpa kat depan. Hujan lagi ni. Kita main hujan dululah. Ini kita boleh tengok orang tua main hujan. Okay, kita jumpa selepas ini guys. Dalam hentian seterusnya di Shell Cenih. Oh lebat ya Allah. Okay guys, 4:42 petang guys. Kita dah sampai Cenih, Bandar Cenih. So kita berhenti kejap kat sini. Wan Bas dia nak isi minyak dia. Minyak motor dia dah berkelip dah guys. Tapi kat sini macam tak boleh nak cucuk dekat terminal. So kena pergi counter guys. Dah biasa dia kena pergi counter. Dia kena pergi counter. 59 kilo. Betul lah, 90. 18 campur 90. 8 campur ni 14, 24. 240 kilo. 240. Tak apalah, kawal duduk tepi tu Baik. Okay guys, so kita tunggu Wan Bas isi minyak kejap. Tunggu kat sini lah. Ada hujan dah berhenti lah. Lencur basah guys. Menitik-nitik. Allah. Okay, so kita berhenti sekejap kat sini. Bagi Wan Bas penuhkan tangki motor minyak. Bagi Wan Bas penuhkan tangki minyak motor beliau. Alright. Allahu Akbar.
Okay guys, so kita orang lepak kejap je tadi. Lebih kurang dalam 10 minit tak sampai kot. Lebih kurang lah. Dah selesai orang bas isi minyak. So kita masuk highway lah. Kita akan keluar ikut Plaza Tok Ceneh. Lepas tu kita akan layan highway LPT 2. Terus ke Gambang. Terus ke Gambang lah. So nanti dekat Gambang kita exit Gambang, kita akan lalu ikut Muazzam dan terus ke Palung, Pasir Besar dan terus balik ke Jasin lah melalui Gemencih. Gemencih. Aduh, nak sebut Gemencih pun susah. So kita dah baru melepasi tol kan. Dan kita menuju ke highway. Kita layan nanti highway lah. So hujan dah mula berhenti. Kami kebasahan 4 kali kebasahan. Baru nak kering seluar, basah balik. Baru nak kering baju, basah balik. Tapi apa boleh buat, itulah orang kata cabaran-cabaran seorang rider lah. Alright, cuaca dah cerah dah. Harap-harap tak ada hujan lah. Tapi macam ada lagi. Okay, tak apa, tak ada hal. Jom kita layan. Kita jumpa dekat Muazzam nantilah. Ataupun mungkin kita akan berhenti makan dulu nanti sebelum sampai Muazzam. Apa-apa pun nanti aku update kemudian lah. Alright, kita jumpa selepas ini guys. Woohoo! Alhamdulillah, ketika tiba Gambang, hujan dah berhenti guys. Sempat juga kita rakamkan aksi One Bus bersama-sama Honda ADVF 160 beliau. Tapi kami kecewa sikitlah, sebab Bob di Builder tak dapat ikut ride bersama kami kali ini. Dan bila kami masuk laluan Gambang Muazzam Shah, kami kembali kebasahan guys. Kali ini, hujan turun dengan sangat lebat. Lebih lebat dari tadi. Dan seperti biasa, kami kena teruskan juga kayuhan kami ini. Kerana kami dah lapar. Mungkin, nanti kita akan berhenti makan kat Muazzam ya guys. Ayuh kita main hujan lagi guys. Sambil ride, sambil mandi hujan. Hahaha. Dan selepas kira-kira sejam lebih, tibalah kami kat bandar baru, Bandar Satelit Muazzam Shah. So, kami stop sekejaplah kat sini, untuk makan-makan, rehat-rehat dan lirpak buat seketika. Okay guys, kita dah sampai Muazzam Shah guys. Hujan lebat gila guys. Memang kalau tengok kaki memang basah habis ni. Tu dia. Kali ni ride memang A lah. Sebab kami daripada Melaka kita orang pergi ke itu hari memang panas terik sepanjang jalan. Keesokannya tu baru hujan. Ini ambil kau start keluar tadi panas. Dia hidangkan hujan. Sampai sini hujan lencun ni. Ini kali ke-6 lah. Kali ke-6 hujan. Masa kali ke-5, kali 6 kali basah, 5 kali kering. Yang ke-6 tak tahu bila nak kering ni. Tak tahulah. Aduh, so kita lepak ini kejap lah. Makan lah, nak makan tengah hari. Kita nak makan tengah hari. Makan tengah hari pukul 6.45. Kita nak makan tengah hari. Okay. Sambil tunggu seluar kering. Mungkin tengoklah kalau tu basah balik. Basah balik cahaya hujan. Koko nanti kita kering basah balik. Okey lah. So kita lepak kejap lah. Nanti dah settle semua, baru kita gerak lah. Okay guys, kita makan dulu lah. Memang terbaik. Ya, betul. Basah. Okay guys, ayuh kita makan dulu kat sini guys. Bagi kenyangkan dulu perut kami yang sudah kembali kelaparan ini. Jom kita makan kenyang-kenyang dulu guys. Okay guys, so tadi dah siap makan. Dah pukul 8 dah. 8 lebih dah ni.
So kita alang-alang tu top up minyak lah sekali dekat Petron Muazzam alang-alang sebab lepas ni balik terus lah. Tak payah berhenti mana-mana dah. Badan pun dah basah, dah lunyai ni guys. So kita top up minyak dulu kat sini, bagi penuh-penuh. Wambah pun sama tu, tengah top up minyak juga. So kita bagi penuh dulu kat sini, and then ni terus balik lah. Basah dah ni. Oh, mana ni tak penuh lagi ni. Alright. So kita bagi 10 liter. Aduh. Cukup dah ni. So kerugian adalah 9.8 liter lah. 9.8 liter dengan harga tanpa budi RM25.40. Alright. Maju kita. Selepas selesai top up minyak kat Petron Muazzam Shah tadi, dan rehat-rehat sekejap, maka, sekarang, tibalah masanya untuk kami gerak balik Melaka. Jam pun dah menunjukkan pukul 8.30 malam dah. Dan masih ada lagi dalam 140 km untuk sampai ke destinasi terakhir kami, iaitu Air Pasir, Macap Baru. So, dari Muazzam Shah, kami akan lalui laluan FT12, iaitu Jalan Kuantan Segamat. Dan tiba di Simpang Tengkorak, kami akan masuk kanan, menyusuri laluan Bahau Keratung. Laluan situ agak gelap. Tiada lampu jalan pun. Kalau ada, hanyalah dekat simpang-simpang saja. Dan bila tiba Simpang Palong 8, kami akan masuk kiri pula, menyusuri laluan utama Palong, untuk tiba Pasir Besar. Sepanjang laluan 36 km ini, kita akan menyusuri laluan utama Palong, melewati simpang-simpang Palong 9, Palong 4, 5 dan 6, Palong 3, Palong 2 dan Palong 1. Dan seterusnya ke Pasir Besar. Alright guys, sampai sini dulu kisah ride kami pada kali ini. Pergi panas, balik hujan guys. Dan Alhamdulillah, segalanya dipermudahkan olehnya guys. So, kita jumpa lagi dalam siri ride yang akan datangnya. Salam sayang dari saya, Osman Mukorobin, dan semua kru-kru NMS Vlog. Selamat malam guys. Bye-bye guys. Assalamualaikum.